Jigas Jigas. Saya syok. Assalamualaikum. Hari ni aku dengan kawan aku si Kuan ni, kami nak keluar mancing dekat area belakang rumah kami, dekat area Muara. Plan kami pergi mancing ni start dia lebih kurang dalam 3-4 jam macam tu. Sebab sini tengah summer, musim panas. Dalam pukul 10 nanti macam tu suhu lebih kurang 40 lebih. So memang kami plan nak pergi dalam 3-4 jam yang mancing sebab panas. Ni perjalanan on the way nak pergi spot. Spot tu tak jauh, lebih kurang dalam 10 minit dia dari marina kami. Ni spot baru kami nak try. Kami nak try minjik. Target ikan kami gerut-gerut ataupun sea bream lah. Sampai je spot, aku terus dapat strike. Tapi strike ikan baji. So sebabkan aku tak makan ikan baji tu, jadi aku catch and release lah. Boleh tahan saiz dia, good size. Okay, ni ikan dia. So kita catch and release je lah. Aku pun tak erti nak masak, nak persiang ikan ni pun aku tak erti sebab aku tak pernah makan. So lepas tu kami sambung drift. Tak lama lepas tu aku dapat strike gerut-gerut. Saiz tak besar, tak kecil, saiz boleh makan. Kawasan ni cetek ya. Dia tak dalam, lebih kurang 5 meter ya ayak dia. So kami pun memang target ikan bukan saiz yang mega-mega, just nice untuk makan, saiz pinggan orang kata. Alhamdulillah dapat strike gerut-gerut yang pertama menggunakan jig gemuk dengan teknik jig ketuk. Lepas tak lama lepas tu kami drift, aku dapat sekok sea bream. Sebenarnya sebelum ni jig aku ada yang sambak. Aku sempat hook up tapi separuh jalan dia lucut. Jadi apa aku buat, aku drop balik jig aku ketuk-ketuk balik. Sea bream ni pun sambak. Mungkin ikan yang sama ataupun ikan yang berbeza. Tapi Alhamdulillah satu lagi strike yang boleh dibawa pulang orang kata. Sea bream ni sebenarnya banyak kat kawasan ni, famous dekat negara ni. So memang senang lah nak dapat sea bream ni. Lepas kami drift, si Kuan akhirnya dia dapat strike. Si Kuan ni dia baru lagi dalam dunia mancing. Jadi aku racun dia dengan jig ketuk. Dia pakai jig gemuk saiz 30 gram. Dia ketuk. Dapat sekok gerut-gerut yang saiz, kita kata saiz elok. So hampa tengoklah, Ikuan tu tengah layan ikan. Dia tengah pam-pam ikan, seronok-seronok layan ikan. Jadi aku kat tepi tu aku stand by saut. Alhamdulillah dapat didaratkan ikan si Ikuan ni. Ikuan gerut-gerut dengan jig ketuk dia. Good size. Boleh dikatakan trofi untuk hari ni. Ikan dia yang paling besar jugalah untuk hari ni. Ya, itulah dia si Ikuan dan ikan gerut-gerutnya. Ni boleh buat pergi makan ni. Kalau tahu sekarang ni dia tengah duk membahan seorang lagi kawan kami yang dah balik Malaysia. So inilah spot yang kami drift sebelum kami nak balik. Sebab dah pukul 10 lebih, temperature dah panas sangat-sangat. So jadi aku try drift last. Ketuk, disambak oleh seekor gerut-gerut yang saiz macam saiz Ikuan tadi, kecil sikit. Kalau betul tengok ni, aku tengah marking spot. Sebab ni spot baru. Kalau dapat ikan, priority ku marking spot dulu. Aku akan set hook up dulu ikan tu. Lepas tu aku akan marking spot. Lepas tu baru aku layan ikan. Kalau ada rezeki ikan tu naik. Tak naik tak apa. Yang penting aku dapat spot dulu. Sebab kami baru lagi dekat negara ni. Jadi kami perlu cari spot, test lubuk. Banyak lagi spot-spot yang kami tak try, yang kami tengok ada potensi. So kami akan pergi try test dulu, tengok kawasan-kawasan yang berbatu, kawasan-kawasan yang ada structure. So kami akan cuba try. Okay, tu dia gerut-gerut aku. Ya. So jadi kami decide nak balik sebab dah panas, temperature dah dekat 40. So kami pun start packing, start on the way balik. Sambil on the way balik tu aku scan juga kot ada boiling. Sebab sini talang sini besar-besar. Banyak boiling talang kalau kawasan-kawasan cetek macam ni. So jadi itulah trip kami untuk hari ni. Trip 3 jam memancing. Okay lah, kita jumpa lagi next trip pula, InsyaAllah. Assalamualaikum.